Halo dan salam sejahtera semua. Saya Kenny dari Hikayat Hartanah dan hari ini saya ada satu rumah landed di Kajang nak tunjuk anda. Rumah ni baru saja di pasaran dan sangat-sangat hangat. Sangat sesuai untuk keluarga. Siapa yang tinggal di Bangi dengan Kajang, anda mesti suka rumah ni. Rumah landed 2 tingkat. Saiznya adalah 1300 kaki. Saiz tanah ya. 20 darab 25 lah. Okey, jom kita tengok. Rumah ni baru je sudah dicat baru oleh penjual. Siapa yang nak viewing, jom. Mari kita tengok. Jadi di mana letaknya Taman Impian Putra ni? Taman Impian Putra sebenarnya adalah sebahagian daripada Bandar Seri Putra. Okey, di sini. Selangor Islamic University. Nak pergi ke universiti pun 4 km je dah sampai universiti. Okey. Banyak sekolah-sekolah dekat sini. Sekolah menengah, sekolah rendah, semua ada. Lagi satu, nak pergi ke KTM. Lebih kurang 3 km dah sampai ke KTM. KTM Bangi ya, nak naik ke turun. Lepas tu masuk tol. Terus masuk tol. Ni nampak ni. North South Expressway. Lebuh Raya Utara Selatan. Keluar sini dah masuk Lebuh Raya Utara Selatan. Senang je. Okay. Jadi tempat ni memang sangat strategik dan komunitinya adalah komuniti yang memang anda kalau tinggal sana memang komuniti yang tenang dan aman. Tempat tu adalah tenang dan aman. Banyak budak-budak di sana akan keluar main di padang. Lepas tu tempat tu memang sangat sesuai lah kalau anda nak besarkan keluarga. Okey. Di sekeliling tempat ni ada juga tempat makan di sini. Lepas tu ada mekanik untuk kereta, ada klinik, ada pasar mini. Jadi Taman Impian Putra, kalau anda rasa nak pergi ke Wonderland, Bangi Wonderland, tak ada masalah. Lebih kurang 5 km dah sampai Bangi Wonderland ya. Okey. Kalau hari Minggu nak pergi beli belah, Pasaraya CS adalah lebih kurang 4 km saja. Nak pergi Bangi Avenue, santai-santai, lebih kurang 4 km dah sampai Bangi Avenue. Okey lah, ini saja lokasinya. Kita balik kepada video. Okey. Kat luar rumah luas ya. Ni boleh nak parking 2 kereta pun tak ada masalah. 2 kereta. Sebab kat tengah dia tak ada tiang. Jadi rumah dia, ni rumah dia. Cantik kan? Besar tau. Jom kita masuk. Ni nampak ni. Ni ruang tamu je. Besar kan? Besar. Nampak cat baru. Tinggal sikit je letak lampu. Dah boleh. Okey? Ni ruang tamu je. Itu tempat dapur. Okey, ruang tamu, ruang makan di sini. Lepas tu belakang tu ada dapur ya. Dapur tu anda boleh ubah sesuai kabinet dapur. Rasa tak cukup, tak ada masalah. Tambah lagi kabinet dapur atas. Tak ada masalah ya. Ini kabinet dapur yang tuan rumah tinggalkan untuk anda. Lepas tu belakang sana tu banyak tempat lagi anda boleh buat ini. Dry kitchen. Orang putih kata wet kitchen kat luar. Nak siang-siang sayur, nak basuh daging ke, basuh sayur, cuci baju, semua boleh buat kat luar. Okey? Ada tempat lagi. Jangan bimbang. Jom. Ini satu bilik ada kat bawah. Dengar laungan azan kuat kan? Sebab masjid dia memang jalan kaki dah boleh sampai. Okey? Memang jalan kaki dah boleh sampai. Okay, ni adalah bilik yang di bawah nampak ni bilik. Anak sini pun boleh. Ni belakang ya. Ada banyak tempat lagi tau. Nampak? Banyak. Besar tempat je. Ada sinki semua. Nanti saya balik tunjuk belakang. Okey? Bilik timur besar, nampak ni? Let's go.
Okey. Okay. Ni bilik store. Bilik store pun besar juga. Nampak sini. Sampai sini lagi. Ada satu lagi. Cantik kan cat dia? Tuan rumah dah buatkan. Jom kita naik tangga. Atas ada 3 bilik lagi. Saya nak tunjuk. Naik tangga. Tengok tangga semua cantik tau. Tuan rumah jaga. Penjual jaga. Owner memang jaga rumah ni. Cat baru. Cantik. Okay, ada 3 bilik. 1, 2, 3. Ini bilik master. Kita pergi sana dulu. Ini bilik kongsi. Queen size bed tak ada hal. Atas sana ada Swiss. Dan bilik ini, belakang bilik ini tanah. Ini tanah kerajaannya, bukan tanah persediaan tau. Ini tanah kerajaan. Okey. Tandas di sini adalah tandas yang kongsi ya. Nampak ni ada 2 pintu. Lepas tu sana ada bilik tidur. Jadi tandas ni kongsi ya. Dah siap. Pilih air. Semua dah siap. Okey. Okay, ini adalah bilik yang kedua. Belakang juga menghadap belakang sini ya. Tingkap dia, anda perasan tingkap dia ini lebih kecil sikit berbandingan bilik sebelah tu. Okey, tapi hadap tempat yang sama. Tapi kat sini besar. Okey, bilik ni kalau kira ruang untuk tidur lebih besar. Dan bilik ni ada lebih switch nampak ada 2 switch sana. Jadi katil boleh letak sini katil boleh letak sini, kepala hadap sana. Ini bolehlah letak macam lampu ke. Kalau tak cukup lampu. Atau meja baca. Kat sini kan, kat sini boleh letak kabinet untuk baju. Okey, kabinet baju sini. Sana lah langsir, memang sangat cantik lah. Sangat-sangat besar. Okey. Ini bilik utama, bilik master. Jom kita tengok Bilik master sini, sebelah sini anda dah boleh letak kabinet untuk baju. Okey. Kabinet baju. Ini ada tandas dia. Tandas. Okay. Nampak tile-tile dan semua cantik semua. Memang sangat-sangat cantik. Okay. Jadi master hadap jalan besar ya. Ni jalan besar dia. Hadap jalan besar. Lokasi rumah pun memang cantik lah. Sebelah sini tak ada rumah lagi. Jadi memang angin dia kuat lah. Sangat sejuk dan nyaman. Ini anda boleh letak katil besar. Lepas tu wardrobe kat sini Katil dekat, katil hadap macam ni. Sana boleh letak bedside table. Macam meja untuk sikit amari lah. Okey. Langsir. Letak langsir sini, tutup. Bila nak udara nyaman, buka. Lepas tu sini, kalau nak letak kabinet untuk letak gambar kahwin ke, gambar keluarga ke pun tak ada masalah. Atau anda nak letak TV pun tak ada masalah. Tapi pastikan ada switch lah. Okey. Ini letak baju. Ini saya akan letak baju. Kabinet ni letak baju. Mungkin dari sini. Lepas tu kat sini letak meja solid. Meja solid ni boleh ada lampu sebab ada boleh pasang sana kan. Itu je. Itu yang saya akan buat lah. Ini adalah tanah belakang rumah. Tanah ni bukan milik owner ya. Jadi tanah ni belakang ada Sungai Semenyih. Jalan kaki boleh sampai. Okey. Banyaknya kucing. Okey, ni belakang rumah. Saya nak tunjuk di sini ya.
Saya tengok belakang rumah ni sebenarnya ada banyak tempat ruang untuk anda buat dapur basah. Nak cuci barang semua boleh. Cuci barang basah, masak, masak asap semua keluar kat sini lah belakang. Okey. Besar kan tempatnya. Besar tempatnya. Saya kat luar sekarang gate ni kunci, jadi saya cuma ambil macam ni lah. Ni boleh, ni dari dapur belakang sana, dalam rumah, dari dalam dapur keluar. Dari rumah jalan kaki je dah boleh sampai padang macam ni. Bayangkan anak-anak anda ada tempat untuk bermain, bergaul dengan komuniti, dapat kawan baru, semua di sini. Saya ingat lagi apabila tinggal di kawasan macam ni di Melaka, saya suka ambil basikal kan. Saya ambil basikal jalan je. Sebab tak banyak kan, tak banyak kereta. Taman perumahan di Melaka pun macam ni. Memang banyak nostalgia. Saya sangat suka tempat macam ni. Sebab betul-betul mengingatkan di tempat di mana saya membesar. Dan ini adalah peluang yang anda boleh beri kepada anak-anak anda sendiri. Okey, jikalau anda beli rumah di sini, anak-anak anda ada peluang untuk membesar dalam persekitaran macam ni. Okey, anak baru lahir ke dan nak pergi tadika, tadika ni sini, Tadika An-Najah Bestari, jalan kaki dah sampai rumah anda. Okey, apa yang best kalau beli rumah ni, sebenarnya semua berdekatan. Belakang saya adalah surau. Surau ni lebih kurang 300 meter. Surau ahli kelas lebih kurang 300 meter daripada rumah anda. Dah boleh jalan kaki, dah sampai. Okey, jom kita tengok apa yang ada lagi. Okey, surau besar ini surau dia. Solat Jumaat boleh tunaikan di sini juga. Besar tau, surau ahli kelas. Okey, besar. Komuniti sini memang datang surau lah untuk hari Jumaat. Dan kalau petang-petang anak-anak anda jenis yang nak keluar rumah, nak bawa basikal ke, nak pergi main futsal ke, pergi taman permainan ke, anda tak perlu risau, semua serba lengkap. Sini taman permainan dia. Okey, tu gelanggang futsal, belakang tu gelanggang bola. Nampak ni, sekarang ni saya berada di gelanggang taman permainan ni lebih kurang pukul 6 Nampak banyak-banyak budak-budak, banyak. Banyak family tinggal di sini. Okey. Tadi ada satu taman permainan, sini pun ada lagi satu taman permainan. Seperti yang saya kongsi, persekitaran ni memang sangat sesuai jikalau anda ada anak-anak, ada family, nak besarkan anak-anak, atau baru kahwin, nak rumah landed yang strategik, tempat ni sangat sesuai. Okey, jom saya bawa anda pergi ke tempat untuk beli barang basah dan juga pengangkutan awam. Nak cari barang makan, sana adalah Taman Impian Putra. Okey, keluar sini, the roundabout tu, dah masuk sini, banyak kedai makan kat sini. Ada Muiz Hot Chicken, ya betul. Ni kedai cegok. Wah, restoran besar ni. Kalau nak pergi kat sana pun boleh. Ada juga tempat makan dan ada banyak yang buat servis kereta sana. Okey. Ini tempat baiki kereta, nak kereta workshop. Sinilah. Pun dekat je dengan rumah. Klinik haiwan pun ada. Apa mau lagi? Itu ini untuk haiwan. Sebelah ni klinik haiwan. Klinik haiwan dah indah ya. Ini haiwan di sana. Sekarang ni rumah ada masalah. Datang sini lah. Semua dah settle. Okey. Klinik haiwan dah sana. Lepas tu sini klinik untuk manusia. Semua dah ada. Okey. Dekat je semua. Kalau rasa kedai-kedai tak cukup kan dari Taman Impian Putra, anda boleh keluar lebih kurang 1.5 km
3 minit je bawa kereta, anda akan jumpa Taman Awani Bangi. Nah, ada Mr. DIY, ada pharmacy, car wash, Econ Safe pun ada kat sini. Lepas tu ada pasar segar sana, Segi Fresh, tempat makan, KK Mart, semua ada di sini. Klinik kat bawah. Okey. Kereta api KTM, KTM Stesen Bangi adalah lebih kurang 1.8 km daripada Taman Impian Putra. Okay, ni parking sini, lepas tu dah boleh naik kereta api ya. Nak pergi TS, pergi ke utara pun boleh parking sini, lepas tu naik kereta api. Memang sangat mudah, okey. Sekarang saya berada di Bangi Avenue, belakang adalah Pasaraya CS. Tempat ini adalah 4 km atau lebih kurang bawa kereta 10 minit lah. Apa yang best tentang tempat ni adalah barang dapur. Besar nampak. Tempat ni macam giant hypermarket. Apa yang saya dapat tahulah, ini rahsia, community kat Bangi saja yang tahu. Hari Sabtu Ahad mereka ada buat sale lah. Okey, jadi anda boleh gunakan peluang ini Sabtu Ahad beli barang dapur anda. Suri rumah, mak-mak ni mesti sangat-sangat gembira. Okey, lebih kurang 4 km dan bawa kereta 10 minit je. Jadi kalau anda beli rumah di Taman Impian Putra, bolehlah dapat datang ke Pasaraya CS hari hujung minggu. Okey, hari Minggu nak datang lepas pergi beli barang dapur kat CS, anda boleh je datang ke Bangi Wonderland. Nak riadah, nak relax, bawa family, semualah pergi Bangi Wonderland. Lepas habis Bangi Wonderland, kalau nak nak rehat ke, nak makan, masuk sini, terus ke Bangi Avenue sini, Family Mart. Sini ada Family Mart, belakang ada Star Grocer, banyak tempat lagi lah. Jadi jangan tunggu lagi ya. Taman Impian Putra ni barang hot tau. Takkan lama di market. Okey, setakat ni saja lawatan tapak untuk hari ni, untuk Taman Impian Putra. Rumah 2 tingkat, teres 2 tingkat, saiz 20 darab 65 untuk dijual. Saya harap dengan ini anda dah nampak berapa banyak demand untuk rumah segini di Bangi. Okey, dan kalau anda nak view, kena cepat je. Barang panas macam ni, demand tinggi, takkan lama di pasaran. Jadi call atau WhatsApp saya sekarang, nombor saya di bawah. Ini Kenny dan selamat malam. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.